Siapa orang duk start? Bolehlah nak order. Sementara Nana duk buat ni sikit-sikit je lah. Tapi bukan jual berpanjangan. So, mereka akan dapat dalam tin premium macam ni. Okay, dengan bahan-bahan yang insya-Allah lah kita guna yang berkualiti, yang sedap. Dan kita akan bagi sekali bekas lagu ni. Lagu tu. Hai, Assalamualaikum. Bersama Nana, Farina. Masak apa? Okay, hari ni nak masak. Beda orang kata untuk buat Nana punya apa? Order. Tiramisu. Hari tu kita layak dekat status. Sajalah tayang-tayang. Lepas tu ramai pula yang meminta nak tiramisu yang Nana buat tu. So, alhamdulillah dapatlah order yang memuaskan saja-saja lah. Kita kata santai-santai. So, hari ni Nana nak buat orang kata video santai-santai sajalah. Okay. Bukan yang terlalu fokus nak tunjuk bahan ke apa. Sebab Nana dah buat dah video sebelum ni. So, jadi hampa boleh tengok lah untuk segala detail macam mana buat, pakai bahan apa. Okay. So, lah ni sajalah nak sembang-sembang sikit, nak tunjuk kita punya orang kata apa, order. Lagu tu lah. Okay. So, jomlah Nana nak start buat dah. Okay. Sebab esok kita nak mula COD dekat kita punya customer. Okay, so enjoy my video. Okay, so first step ni Nana akan orang kata apa, putak lah. Nana punya whipping cream. Macam gitu. Bismillahirrahmanirrahim. So whipping cream dia kena orang kata apa, bagi sejuk-sejuk lah. Nak jaga dia punya orang kata apa, kualiti tu kena bagi sejuk-sejuk. Macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ni detik-detik yang menakutkan. Flashback. Macam ni. Oh, maaf. Okey, untuk whipping cream tadi kan Nana dah putak-putak tu. Orang kata putak jangan sampai dia kental lagi. Dia separuh-separuh saja. Lepas tu Nana nak bergula lah. Macam gitu. Timbanglah gula, ikutlah sukatan yang kita masak tu. Macam gitu. Okey, lepas tu boleh gula. Okey, mudah je kan. Okey. So, kita santai-santai je lah. Kan? Alhamdulillah lah dapat order duduk saja-saja tu. Sebab tu Nana kata apa promote lah. Apa promote lah dengan kawan-kawan kau bubuh kat status tu saja-saja tu. Tiba-tiba dapat order. Lagu tu kan. Padahal niat tu kita nak sajalah nak sekadar mengikut trend. Tengok-tengok orang order apa nak kata. Macam tu rezeki. Okey. So, lah ni Nana nak putak balik lah supaya dia lebih kental. Ayu. Alhamdulillah, siap dah kita punya putaran whipping cream. So, biar dia sampai kental macam ni. Nampak tak sampai dia orang kata pekat, kental. Okey, dah sudah. Jangan duk tambah-tambah api duk putak dia dah. Sebab sekejap lagi dia jadi overbake, dia akan canyak balik. Okey, so lah ni Nana nak pergi pakai sos benda lain pula. Biar dia duk relax sat. Okey, Nana letak dia nak pergi sat lah. Okey, lah ni nak pergi buat benda lain pula. Jom. Sekarang adalah proses untuk kita double boil telur. Macam tu. Okey, untuk buat tiramisu kena double boil telur merah sajalah. Perasing telur putih. Macam tu. Okey, so kita buat je. Sekejap lagi kita nak pergi double boil. Alhamdulillah. Okey, so untuk telur merah kita dah perasing tadi tu, Nana nak buat double boil lah. Kena double boil lah. So, campur dengan gula, buatlah dia sampailah dia bertukar colour. Okey, kena tahu sebab apa? Sebab telur merah ni tak boleh duduk bubuh macam tu sajalah. Memang kena masak dia tapi dengan cara double boil. So, kacaulah dia sampailah berubah colour. Macam gitu. Okey. So, senang je. Okey, dia macam orang kata video yang 6 minit. Okey, tapi sebenarnya proses masak tu 6 jam. Macam gitu. Okey, so buatlah dulu. Alhamdulillah ada settle lah bak telur lepas double boil tu. Okey, Nana letak tepi sat bagi dia sejuk sikit. Macam tu. Lah ni nak orang kata pun nak buat ketimah kita ni lah. Okey, ni lah yang paling berharga sangat lah ni nak cari pun. Allah, kena berjenah berebut. Berjenah mengkelai. Okey. So Nana pakai untuk 2 lah untuk bajet dengan order Nana ni. Nana pakai 2 cup. Macam tu. Okey, so bismillahirrahmanirrahim. Okay, so dalam tea ni Nana bubuh ni lah. Orang kata esen vanila sikit. Orang kata supaya dia tak ada lah bau-bau yang tidak diingini. Biar dia bau sedap macam tu. Okey, sekejap lagi Nana akan campur cheese ni dengan kita punya orang kata telur tadi. Dah double boil. Macam gitu. Tuang dalam ni, gui je sekali. Macam tu hampa. Mudah saja kan. So benda ni dia mudah sebab hampa tak payah pakai oven nak bakar. Jadi bolehlah hampa buat lah kan. Nak buat mega saja. Benda tengah viral, boleh buat. Betul. Okey, sejelah Nana nak masuk ke telur. Lekat pula dah. Bismillahirrahmanirrahim.
Okey, so cheese tadi hak campur dengan telur tu Nana nak orang kata beat sikit supaya dia macam ada kental sikit. Jangan lama sangat sebab kita nak cook tu lenguh weh. Net dah masa-masa. Jadi kita putar sikit. Kalau kata hampa jenis kental, tak ada masalah. Okey, lah ni kita putar sikit je. Okey, tibalah masa Nana nak campur dah lah. Nana punya cheese tadi, lepas orang kata putar sikit bersama dengan kita punya whipping cream. Macam gitu. Okey, goi jelas sekali. Macam tu. Tuang je semua, goi, cook. Kacau-kacau dia. Settle. Tak ada apa dah. Sekejap lagi tinggallah kita nak proses kita punya biskut. Nampak tak mudah kan? Cepat je weh buat benda ni. Tak ada masalah pun. Tak lama pun. Paling-paling 6 jam. What? Tak ada masalah pun. Okay. So buat je, settle. Tunggulah sampai proses siap. Alhamdulillah, semua dah settle lah ni. Tinggallah Nana nak masukkan dalam bekas-bekas. Okey, so depa akan dapat dalam tin premium macam ni. Okey, dengan bahan-bahan insya-Allah lah kita guna yang berkualiti, yang sedap dan kita akan bagi sekali bekas lagu ni. Lagu tu. Siapa orang duk start, bolehlah nak order. Sementara Nana duk buat ni sikit-sikit je lah. Tapi bukan jual berpanjangan. Macam tu. Okey, lah ni Nana nak mula dah lah. Nak susun semua. Okey, so dan kita akan masuk dalam peti esok pula lah baru kita akan hantar dekat customer. Macam gitu. Okey, so jom Nana nak buat dah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah bagi sedap. Okey, so enjoy. Alhamdulillah, dah siap dah lah kita punya order. Okay, so Nana dah siapkan semua order. So, lauk ni Nana nak simpan dalam peti air. Okay, esok barulah kita tabuk serbuk dia supaya dia tak mendak. Barulah cantik kejadian dia. Okay, so Alhamdulillah lah. Tunggu pula esok tabuk, kata apa, serbuk koko tu baru dia petang pasal egok. Alright, okay, so